Turkistan. Hai Hafiz, kesian kenapa perlu ke hutan untuk mengambil kasturi? Ambil atar dari rambut Ahmad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Adnin kelak. Seorang penyair berbadan, hai Hafiz, kesian kenapa perlu ke hutan untuk mengambil kasturi? Ambil atar dari rambut Ahmad, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Adnin kelak. Puasa adalah salah satu daripada ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi yang bermaksud ganjaran bagi setiap amal kebaikan akan diberi oleh malaikat, tetapi ganjaran untuk berpuasa aku sendiri yang akan beri, kerana puasa adalah khusus untukku. Dinukilkan daripada sesetengah masyayikh hadis itu dengan lafaz ajzi bih, yakni aku akan berikan diriku sendiri sebagai ganjaran puasa. Dan apakah ganjaran yang lebih tinggi daripada pendapat dia, yakni Allah yang dikasihi? Diceritakan dalam sebuah hadis bahawa puasa adalah pintu segala ibadah, iaitu puasa akan menjadikan hati bercahaya, dan cahaya itu akan menimbulkan kegairahan terhadap setiap ibadah lain, dengan syarat puasa itu hendaklah puasa yang dilakukan dengan sebenar, bukan hanya sekadar berlapar, tetapi berpuasa sambil menjaga segala adab-adabnya yang akan diterangkan secara terperinci di dalam hadis ke-9 nanti. Di sini perlu diberi peringatan tentang satu masalah yang penting. Berdasarkan hadis-hadis tentang bau busuk mulut ini, yakni bau mulut orang yang berpuasa, sesetengah imam telah melarang orang yang sedang berpuasa daripada bersiwak, yakni bersugi pada waktu petang. Tetapi mazhab Hanafi tetap berpendapat bahawa bersugi adalah sunat pada setiap masa. Adapun dalam di sisi mazhab Syafi'i adalah makruh untuk bersugi selepas tergelincir matahari, yakni selepas waktu zuhur. Ini adalah kerana melalui bersugi bau gigi akan hilang, sedangkan apa yang disebutkan dalam hadis ialah bau yang keluar dari perut yang kosong, bukan dari gigi. Dalil bagi mazhab Hanafi ini dapat ditemui pada bahagian berkenaan dalam kitab-kitab fiqh dan juga hadis. Di sini perlu diberi peringatan tentang satu masalah yang penting berdasarkan hadis-hadis tentang bau busuk, yakni bau mulut orang yang berpuasa. Sesetengah imam telah melarang orang yang sedang berpuasa daripada bersugi pada waktu petang. Tetapi mazhab Hanafi telah berpendapat bahawa bersugi adalah sunat pada setiap masa. Di sisi mazhab Syafi'i adalah makruh untuk bersugi selepas tergelincir matahari, yakni selepas waktu zuhur. Ini adalah kerana melalui bersugi bau gigi akan hilang, sedangkan apa yang disebutkan dalam hadis ialah bau yang keluar dari perut yang kosong, bukan dari gigi. Dalil bagi mazhab Hanafi ini dapat ditemui pada bahagian berkenaan dalam kitab-kitab fiqh dan hadis. Keistimewaan kedua ialah permohonan keampunan oleh ikan-ikan. Pernyataan ini membawa maksud untuk menerangkan banyaknya bilangan makhluk Allah yang berdoa. Perkara ini dinyatakan dalam beberapa riwayat. Dalam sesetengah riwayat dinyatakan bahawa para malaikat akan beristighfar, memohon keampunan untuknya. Bapa saudara saya, yakni Hadrat Maulana Ilyas rahimahullah, berkata bahawa keistimewaan ikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Surah Maryam ayat 96 bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan bagi mereka perasaan kasih sayang.
Diceritakan dalam hadis bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi mana-mana hamba-Nya, maka Dia akan berkata kepada Jibril alaihissalam, saya mengasihi si fulan, kamu pun hendaklah mengasihinya. Jibril alaihissalam pun mula mengasihinya, dan dia akan mengisytiharkan di langit, si fulan adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu juga hendaklah mengasihinya. Lalu penduduk langit pun mula mengasihinya, dan kemudian penerimaan qabuliyah terhadapnya akan disebarkan di muka bumi. Adalah satu perkara lumrah bahawa kasih dan sayang terhadap seseorang hanya akan dirasai oleh orang-orang yang sentiasa berada di sisinya. Tetapi kasih terhadap seseorang yang soleh begitu umum, sehingga bukan sahaja daripada orang yang berada di sampingnya, bahkan haiwan-haiwan yang tinggal di laut dan di sungai pun turut mengasihinya, sehingga mereka pun turut berdoa. Ringkasnya, kasih sayang terhadapnya menjangkau daratan sehingga sampai ke lautan, dan ini adalah hak tertinggi dalam cinta. Doa daripada haiwan di hutan diketahui dengan lebih pasti lagi. Wallah